Hampa nampak kan apa jadi hari tu. Basically dulu dah jadi dah, dan Tun tak sepatutnya survive. Sebenarnya 30 tahun dulu dia tak ada dah. So tahun 89 Tun dia ada join satu annual gathering dekat Genting. Bila jumpa kawan time study dulu ni, memang riuh lah, duk gelak apa semua. Dia tak duduk, dia macam menangkap, dia sesak dada. Dengan simptom yang dia duk rasa tu, dia patut tahu dah benda ni sebenarnya jantung. Tu sendiri ada ilmu perubatan, dia pun doktor, teka apa dia buat. Dia buat tak tahu. Tak ada apa, aku penat gelak aku teringat lawak kawan-kawan duk cerita pasal hal lama dulu kan. So lepas pada tu dia pergi sambut birthday anak dia. Dan waktu tu entah macam mana dia terlajak makan sikit, benda yang jarang gila dia buat. Hasil daripada tu dia sekali lagi sesak dada. Kali ni teruk, dah tak ada ruang nak bersangka baik dah. Semua orang dah ready, bukan nak bawa pergi hospital, tapi nak fly ke luar negara terus. Bukan kerana Tun ni Perdana Menteri, kerana waktu tu tak ada siapa ada confident untuk operate jantung dekat Malaysia. Sebab kita memang tak ada kepakaran. Semua VIP, Datuk, Sultan semua operate dekat luar. Hang satu lagi, walaupun dekat sana tu pakar-pakar, ramai juga lepas tu operate, tak berapa lama meninggal juga. So pimai padam jugalah macam mana pun. Dan Tun telan dah, reality kata memang Tuhan nak panggil dia balik. Tapi dalam kepala Tun waktu tu, kalau lah aku keluar, kalau aku lari, aku sendiri tak tunjuk kata aku confident dekat tenaga pakar yang ada dekat Malaysia ni, jangan harap lah orang lain akan confident dekat negara aku. So cerita dia, Tun tak mau keluar. Dia letak kepercayaan dia kepada seorang doktor muda. Doktor tu Dr. Yahaya. Kat sini ya, cerita kita akan start jadi Hindustan. Sebab bila operation tu nak mula, tiba-tiba ada satu call main daripada Singapura pukul 10. Dia bagi tahu, habaq kata jangan buat. Siapa dia habaq? Ni dia, Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew simply bagi tahu kata, kalau Tun Mahathir tak mau pi ke pakar, kami bawa mai pakar mai ke Tuan Mahathir. So basically apa dia Lee Kuan Yew nak bawa mai? Dia nak bawa mai Dr. Richard daripada Australia fly mai ke KL. Saya nak bagi hampa faham cara matematik, nak tahu siapa lagi pakar lah, mudah lah. Kita ada Dr. Yahaya, yang Tun sendiri pilih, dia dah buat 50 kali surgery. Kita ada Dr. Richard pula, bukan 50 kali, beribu kali. Allah, rasa kita tak kena pandai matematik pun untuk nak tahu nak pilih yang mana satu. Nak ambil Yahaya ke nak ambil Richard. Dan orang yang kena buat decision waktu tu bukan lagi Tok Dek lah. Sebab Tok Dek dah tak sedang diri dah, wayar dah berselerak duduk atas katil dah. Yang tinggal kat kita, yang tinggal Tun Hasmah. So Tun Hasmah kata apa kat Lee Kuan Yew, Tun Hasmah kata macam ni lah, kita stick dengan Dr. Yahaya. Sebab apa? Dia kenal laki dia kalau dia kata nak hak tu, dia nak hak tu lah. Dia kan sejarah pasal Lee Kuan Yew dengan Tok Mahathir ni, mereka ni kompleks, berkelahi lah banyak. Tapi yang saya tak faham, Lee Kuan Yew dia persistent. Bila dia pergi kat Tun Hasmah tak bagi juga. Dia usaha cara lain pula. Bila dia tahu dia tak boleh dapat kat Tun Hasmah, apa dia buat? Dia pergi kacau pula kawan baik Tun Mahathir. Nama dia adalah Tun Daim. So dia minta juga tolong Tun Daim. So kata, hang bagi dia berhenti saat, aku nak hantar tim Australia aku main pomen jantung Tok Mahathir. Tapi di hujung cerita tu, Lee Kuan Yew memang tak boleh buat apa. Operation tetap dibuat. Mereka kena berhentikan jantung Tun M. Mereka bagi mesin yang jadi jantung saat. Sementara mereka nak bypass. Dan 6 jam lepas pada tu, Tun M buka mata dia. Dan dia dengar sendiri jantung dia berdegup dah. Dunia lepas tu mengakui lah tenaga pakar kita ni, kita pun gempak juga. Dan sekarang ni kita antara yang terbaik dekat Asia ni. So kalau dulu kita kena pergi dekat negara orang lain, tapi sekarang mereka kena mai kat kita. Dan semua tu bermula dengan satu cerita ni je. Sebab manusia ni dia tak percaya angka. Yang dia percaya adalah cerita. So kalau hampa nak guna storytelling dalam bisnes ke, dalam branding ke, link di bio saya ada bagi free book untuk bagi hampa jadi pakar juga, tapi pakar dalam storytelling.